Kita dah bagi percuma secara yang PIN pakai dulu. Kita dah bagi percuma secara yang itu. Okey, ini pasal kenyataan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan berhubung dengan bendera Malaysia tu. Kemudian bila dia cucuk, sudah pasti dia akan menimbulkan masalah bagi anak-anak kecil. Juga masalah perkataan ini sebab ini bukan soal free. Soal kita kena mesti berhati-hati sebab kita bagi kepada anak-anak sekolah. Dia nak rasa seronok ada bendera Malaysia, tapi dia juga benci dengan jarum yang boleh mungkin kena kulit dia. Jadi akan berlaku beberapa kemalangan kecil kepada anak-anak kecil. Itu tak patut. Tapi perkataan jawapan tu, jawapan bongkak sombong. Menteri ini pun terkenal di parlimen pun macam nampak macam bongkak dan sombong, tapi jawapan ni ialah bongkak dan sombong. Abang bagi free, ambil lah. Macam tu ya. Adakah ini taraf menteri? Tak layak tau. Tak layak. Kalau menteri dia jawab macam tu, tak payah menteri. Kita panggil ketua cawangan saya pun tak cakap. Kalau saya panggil musi MPKK dia akan jawab dengan lebih berhati-hati. Okeylah, kalau kerana ini boleh mencederakan, kita akan ganti yang baru. Tak boleh jawab macam tu. Sekarang ni bagi free, pakailah. Jawab kita kena akan ganti yang baru. Tapi ganti yang baru ni ambil masa sikit. Cakap macam tu. Sementara waktu pakai yang ni, cakap elok. Dan kita minta ibu bapa tolonglah anak-anak kecil supaya jangan berlaku kecederaan masa kita pakai. Itu jawapan seorang menteri. PMX, inilah yang malangnya pada PMX sekarang. Pilih orang-orang yang macam ni lah. Orang-orang yang ni PMX sayang, saya tahu. Tapi kalau jawab macam ni, apakah itu caranya nak jawab kepada rakyat?